Tu dia. Oh ya Allah. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Ya salam. Allah Akbar, Allah Akbar. Gulung nak ke Allah. Balik di channel aku di kami profesional. Okey, hari ni kita nak turun mancing. Rasanya dah lebih kurang 10 bulan kita tak mancing Jadi hari ni aku nak mancing di Kongkong. Aku sekarang ni bersama sahabat sekarib. Tu nama dia Cik Mat kita, ataupun gelaran glamour dia Haji Mat. Tu dia Okey, jadi sekarang ni kita dah sampai di Sungai Latu Kongkong. Jadi cuaca agak mendung, tapi taklah buruk mana pun. Jadi cuaca dingin, sejuk pagi ni. Sekarang ni air jalan surut. Jadi kita teruskan kita punya memancing sahabat. Jadi kita tak tahu apa rezeki kita hari ni. Mudah-mudahan berhasil. Jadi untuk semuanya, tonton video ni hingga selesai. Jumpa di lokasi. Okey, bye. Okey, kita dah sampai. Kita cuba labur di sini, tak tahu apa ceritanya. Jadi air pun cantik, arus tak kuat hari ni air ketinggian air 2 point berapa Mat? 2.3 2.2. Mungkin air tak ada arus kot, tapi ni air tengah penuh. Ada arus lagi sikit. Sekejap lagi mungkin dia mati. Okey, jom kita terus memancing Jom. Kita tengok Semilang lah. Semilang. Yang aku lemah. Semilang. Fobialah fobia. Ikan semilang lah. Tobat bilang. Macam mana ni? Tu dia anak semilang di tapak tangan. Ni bahaya ni. Aku tobat lah, dah kena dah ni. Kena 5 jarum. Semilang, gara-gara semilang. Ni kita nak buka hati-hati lah. Apa-apa hal pun kena potong sengat dulu. Jom. Oi, ngeri. Oi. Jangan buat kerja. Tu dia. Mantap bos. Kerapu. Alhamdulillah. Rezeki. Okey, kita sampai di lokasi yang kedua. Jadi dah sampai dekat rakit Ada pula peneman ni lah, comel-comel belaka ni. Si Oyen pun ada, Pak Hitam pun ada. Tengok ngendap dalam bot aku nak. Tu dia. Sedap dia. Comel pula tu. Kita tengok apa yang ada kat sini. Di bawah-bawah rakit ni. Sebelah ni rakit bela ikan Kokok mak. Alamak. Bismillah.
Air hujan-hujan ni besar juga, boleh tahan. Cara mak. Hati-hati mak, jauhkan sikit daripada rambut panjang sikit. Rambut panjang sikit. Cun. Semilang hari ni mewah semilang. Oh. Bahaya. Oi, bahaya mat. Tahu mat. Bahaya mat. Oh, bahaya. Oh. Bahaya mat. Oi, mat, bahaya mat. Bahaya ni mat. Oi, bahaya. Oh, bahaya mat. Bahaya mat. Allah mak ya Rabbi ya salamat. Oh, unga tanda lagi. Oh, alhamdulillah. Mat, lobok tak sisir lah mak lobok mat Alhamdulillah, ni dia rezeki. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. Boleh lah walau luka. Badan dia luka sikit lah mat. Tahu kenapa? Tahu mat, dia kasi sisik apa ni? Saw besar ni. Tahu hal ni. Tahu semilang apa ni? Allah mak, semilang bapak semilang mak. Oh, besar mak. Bapak siut. Oh, tengok mak engkau bapak siut bilang. Mampus. Gasak kau, mampus berbuih mulut. Asam pedas. Mat punya tu. Banyak lah kawan. Itu dah dia. Tu dia. Tanah naik. Mat, jauhan kang, tekuk kait ni semua ni. Jadi bang, boleh bang. Tu dia. Pobek lah. Tu dia. Tahu naik. Pari ke apa bang? Oh, dia tu. Pari tu bang. Minta pari tadi. Pari oh. Mantap oh. Mak, cangkuk mak. Cangkuk balik. Cangkuk bawah. Dah. Dah. Farida datang. Apa mat? Apa dia? Farida. Okey, sahabat, kita kemas-kemas barang dah nak balik. Sekarang ni dah pukul 6. Nanti sampai ke darat lagi. Jalan pun setengah jam. Jadi kita kemas-kemas barang. Jadi alhamdulillah lah. Ada juga ikan hari ni. Jadi tak banyak mana. Jadi itulah dia. Tunjuk kita ada unga 2 ekor, kerapu. Kita ada semilang ada 4 ekor. Hari ni memang air dia agak sejuk, hujan, keruh air. Dia makan pari. Ada dalam 3 kilo lebih pari. Itu saja rezeki kita hari ni. Alhamdulillah dapat juga, tak lupa hari ni. Untuk video kali ni sampai di sini dan
kita jumpa di video-video akan datang. Jangan lupa untuk like, subscribe dan tekan tombol notifikasi untuk video ni. Jadi kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.